Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nursyahada binti Lana Busu dari wartawan Spark Vision TV PSS. Dan hari ini saya ingin berkongsi kisah kejayaan tim softball SMK Fedah Purun Spark. Mari kita saksikan. Bersama saya, Nur Hadatul Aisyah, seorang pemain tim softball SMK Fedah Purun. Baiklah, boleh saya menanyakan beberapa buah soalan? Boleh. Boleh nyatakan tarikh penubuhan tim softball SMK Fedah Purun? Kumpulan softball di SMK Purun telah ditubuhkan pada tahun 2021. Boleh nyatakan kategori apa yang diwujudkan dalam tim softball ini? SMK Purun telah menubuhkan kategori perempuan 18 dan pihak sekolah juga turut menghantar penyertaan bagi P16 tapi secara individu sahaja. Seterusnya, boleh nyatakan apakah nama-nama perlawanan yang disertai oleh tim softball ini? SMK Purun telah menyertai pelbagai perlawanan softball. Kami telah menyertai bagi peringkat MSSD, MSSP dan MSSM. Boleh nyatakan siapakah jurulatih yang melatih tim softball ini? Jurulatih utama yang telah melatih kumpulan softball kami ialah Cikgu Khairi bin Mustafa daripada SK Purun dan dibantu oleh guru-guru penasihat bagi kelab softball SMK Purun. Seterusnya, boleh nyatakan nama murid yang mendapat kejayaan tertinggi dalam tim softball ini? Nama murid yang telah mendapat pencapaian tertinggi di tim softball kami ialah kapten kami sendiri iaitu Nur Al-Saratul Adawiyah, iaitu daripada pelajar tingkatan 5. Beliau telah berjaya dipilih untuk mewakili Pahang ke peringkat MSSM sebanyak 2 kali berturut-turut. Dan beliau juga berjaya ke peringkat Prasukma pada tahun 2024 di Johor. Ada apa-apa lagi yang ingin saudari kongsikan? Untuk pengetahuan semua, SMK Purun ialah satu-satunya sekolah yang menghantar pemain paling banyak untuk peringkat negeri iaitu sebanyak 15 orang pemain. Terima kasih kepada saudari Nur Hadatul Aish atas kisah kejayaan yang dikongsikan. Saya Siti Nursyahada binti Lana Busu dari wartawan Spark Vision TV PSS. Sekian, terima kasih. Bye.